Nukilan Sastrawan Negara A. Samad Said. Bangunan tinggi tidak menjamin jiwa yang tinggi, membawa satu makna besar tentang hubungan antara kemajuan material dan ketinggian akhlak manusia. Terima kasih peneraju acara, para juri Teguh Saksama, dan seterusnya warga Dewan yang berkarisma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sesebuah negara boleh memiliki infrastruktur hebat, tetapi jika rakyatnya hilang adab, hilang integriti, dan hilangnya rasa tanggungjawab dan hormat, kemajuan itu hanya kosong tanpa jiwa. Berpegang teguh dengan kata-kata tunduk Tuan Mahathir Mohamad, kejayaan sesebuah negara tidak bergantung pada ekonomi sahaja, tetapi pada watak rakyatnya. Hayatilah mau untuk bicara, nilai di jurang negara gemilang, visi Madani. Sidang saksi bervisi. Sebelum melayari lautan bicara, saya tampilkan terlebih dahulu intipati yang membina bahteranya. Madani bukan sekadar slogan baharu, tetapi merupakan gagasan yang mendukung 6 prinsip penting, antaranya nilai kemanusiaan, etika, integriti, dan kemajuan yang berterusan. Dalam era pemodenan yang penuh cabaran, Madani menjentikkan ke hati kita bahawa kemajuan tanpa nilai adalah kemajuan yang timpang. Dalam konteks Malaysia Madani, nilai murni memastikan kemajuan negara bukan sahaja bersifat fizikal, tetapi juga berjiwa, bermaruah dan lestari. Dengan itu, nilai murni menjadi tonggak utama yang mengukuhkan seluruh kerangka Malaysia Madani. Persoalannya, sejauh manakah nilai Madani mampu meletakkan kemajuan dan kemanusiaan duduk sama rendah berdiri sama tinggi? Bagi merungkai persoalan ini, saya bawakan 3 idea utama untuk sama-sama kita telusuri. Sidang pendengar pencinta ilmu. Idea pertama, negara hebat bermula dengan nilai murni. Sebuah negara umpama sebuah bangunan. Jika asasnya goyah, maka seluruh struktur akan roboh. Begitulah juga negara kita. Asas kekuatannya bukanlah pada wang ringgit atau teknologi semata-mata, namun nilai murni yang dipegang oleh rakyatnya. Malaysia Madani menekankan pembangunan negara yang seimbang antara kemajuan fizikal dan pembinaan insan. Nilai murni seperti integriti, amanah, hormat menghormati dan tanggungjawab membentuk rakyat yang berdisiplin, beradab dan mampu hidup dalam harmoni. Tanpa nilai ini, kemajuan ekonomi, teknologi atau pendidikan tidak mencerminkan kejayaan sebenar, kerana rakyat yang kehilangan nilai ialah rakyat yang kehilangan arah. Perkara ini dapat dibuktikan melalui program rukun negara, Unity Week, serta inisiatif perpaduan sekolah yang terbukti mengurangkan prejudis. Hadirin, pelaksanaan program-program seperti ini tidak lain tidak bukan bagi membentuk negara yang sejahtera sosialnya, stabil politiknya dan mapan ekonominya. Dengan menjunjung nilai murni, Malaysia Madani memastikan bahawa setiap langkah bukan sahaja meningkatkan taraf hidup, tetapi selaras dengan memperkukuhkan maruah, akhlak dan kesejahteraan rakyat, menjadikan negara kita negara yang kuat dari segi material dan moral. Sidang Dewan Teguh Patriotisme. Idea kedua, peranan generasi Madani sebagai pelaksana visi. Tidak tumbuhnya tanaman tanpa petani, tidak bergeraknya kendaraan tanpa mekanik, tidak berdirinya bangunan tanpa arkitek dan jurutera. Namun, tidak tertarahnya gunung ganang tanpa tangan yang tidak bertanggungjawab. Oleh yang demikian, generasi Madani wajar diletakkan sepenuh harapan untuk menggerakkan dan menjadi faktor terlaksananya visi Madani. Generasi muda, nadi perubahan. Jiwa kita kuat, semangat kita tinggi, masa depan masih luas di hadapan. Tetapi semua itu tidak cukup jika tidak disertakan dengan nilai, akhlak dan ilmu. Dalam era gempuran teknologi ini, akhlak menjadi pendinding, integriti menjadi benteng. Jika generasi muda menjunjung nilai, mengejar kemajuan secara bermaruah dan memelihara akhlak dalam setiap tindakan, maka Malaysia masa hadapan bukan sekadar maju, namun akan menjadi satu kayu ukur kemajuan yang luhur. Hadirin, isi ketiga, kemajuan yang seimbang dengan kemanusiaan.
Hadirin yang saya hormati, kemajuan tidak dapat dielakkan. Kita mahukan ekonomi yang berkembang, teknologi yang maju, pendidikan yang bertaraf dunia dan negara yang disegani. Namun, dalam mengejar semua ini, kita tidak boleh menjadi buta. Kita tidak boleh memindah kemajuan yang meruntuhkan kemanusiaan. Kemajuan yang tidak disertai nilai dan akhlak akan melahirkan masyarakat yang hilang pertimbangan. Contohnya, teknologi tanpa etika boleh membawa kepada penyalahgunaan maklumat, buli cyber dan penipuan digital. Pembangunan ekonomi tanpa keadilan boleh menyebabkan jurang kaya miskin melebar dan akhirnya mencetuskan ketidakstabilan. Malaysia Madani membawa prinsip bahawa kemajuan mesti seiring kemanusiaan. Pembangunan mesti memelihara kesejahteraan rakyat, bukan mengorbankannya. Inovasi mestilah meningkatkan martabat manusia, bukan menghapuskan kepekerjaan mereka. Dasar negara mesti menjaga alam sekitar, bukan merosakkannya atas nama keuntungan. Berlandaskan gagasan Malaysia Madani, jelas bahawa nilai murni bukan sekadar hiasan kata, tetapi kompas yang memandu perjalanan bangsa. Kemanusiaan menjadi nadi yang menghidupkan masyarakat, sementara generasi muda ialah pewaris yang menentukan arah hari esok. Maka setiap rakyat tanpa mengira kaum, agama atau kedudukan wajib bersatu hati dan melangkah seiring, menggembleng kudrat demi membina negara yang lebih adil, berdaya saing dan bermaruah. Jika nilai dijunjung dan perpaduan diperkukuh, Malaysia bukan sahaja mampu marah ke hadapan, malah berdiri megah sebagai negara maju yang beradab, sejahtera dan dihormati dunia. Inilah janji dan harapan Malaysia Madani, masa depan yang kita bina bersama. Ke hulu sungai air jernih, ikan berenang di dasar dalam. Budi pekerti jadi perisai, kemajuan berlandaskan nurani dalam. Sekian, terima kasih.